Alhamdulillah, ni dia tanah 470 depa, lebih kurang nak dekat setengah hektar. Belakang surau dah, belakang surau berdekatan dengan IPD Jeli. Tanah ni kira jalan besar Balsoh. Lepas tu tanah ni betul-betul belakang Balsoh. Bergerak individu satu penama, baru 14A wak siap dah, bertekan nama lalu dah. Dalam dia ada dusun Duye, atau terok gitulah, moga tu tak cara lama. Lepas tu ada air juga lah di atas tu. Ada tepi air juga. Sini kawasan rumah orang sajalah, tapi tepi jalan tu rumah orang belakang. Penuh aset molek benar lah. Rizak Jalil pun ada gezek, Cumanya infra masuk tu kena, infra jalan tu kena buat lah. Rizak Jalil ada gezek, cumanya infra kena buat. Tu dia dah petak dia. Tu kedudukan dia daripada atas. Tu tanah dia petak panjang molek. Tu rumah orang sajalah depan-depan tu. Surau tapi surau ni surau etih lah, bukan surau tebiah. Alhamdulillah. Assalamualaikum.